Maka saya nak nasihatkan kepada saya dan kita semua, banyakkan kawan kita, kenalan kita, tok-tok guru dan orang soleh. Pada hari kematian orang yang geng motorbike rosak, pada hari kematian dia, tuan-tuan boleh tengok berapa puluh biji, 5-60 biji motor-motor besar yang mai ziarah. Saya nak abang macam ni, bukan saya nak abang kata pekerjaan ni baik, pekerjaan ni tak baik, bukan. Saya nak abang, dengan siapa kita berkawan waktu kita hidup, mereka ni lah yang paling ramai yang akan memenuhkan kawasan perkuburan kita pada hari kematian kita. Tuan-tuan tengok bila hari ulama meninggal, siapa yang ramai pada hari kematian dia? Pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar tahfiz. Ribuan orang bahkan. Semua mereka ni mengangkat tangan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nabi kata ada 70 orang soleh, insya-Allah terangkat azab kubur daripada orang yang mati tu. Kami ni nak cari mana ustaz? Masjid pun tak pi. Itu orang suruh pergi masjid. Cari kawan orang masjid, cari kawan. Mak Tafiz berlambak. Dialog start ni tu saya kata lebih 60-70 mak Tafiz sekolah agama. Semua tajuk ni penting sebab orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik, insya-Allah itu adalah permulaan kepada alam akhirat yang baik.